Okay, one, two. Okay. Hai, saya Dr. Ju. Saya Dr. Ju. Medical school saya adalah sebenarnya Universiti Kebangsaan Malaysia, tetapi saya mengambil bahagian perubatan. Bahagian perubatan diadakan di Jalan Raja Abdullah di Cokek. Masa saya mengambil medical ni kan, saya rasa susah sangat. Tetapi saya terus juga belajar dan hingga saya lepas, kemudian saya masuk klinikal. Bila waktu you belajar waktu klinikal, you rasa macam benda tu senang. Menghafal saja. Dan saya lulus daripada 1 tahun kepada 1 tahun kepada 1 tahun hingga kepada final year, iaitu tahun 6. Nah, bila saya mengambil periksa pada tahun 6, mungkin semua itu doa daripada ayah ibu saya lah. Dia orang berdoa agaknya kan, entah macam mana saya lulus dalam final year. Dan saya graduated as a doctor pada tahun 1987, bulan Ogos. Kenangan manis saya adalah pada tahun 5. Pada tahun 5, kita orang pergi berjalan, maknanya kita ada panggil JKM, Jabatan Kesihatan Masyarakat. Waktu itulah. Jadi kami semua satu kumpulan dalam berapa orang? 20 orang agaknya. Ikut group by group lah. Jadi grup kami telah pergi ke Sungai Besar Sabak Bernam Selangor. Di Sungai Besar kami telah buat kajian tentang budak-budak yang ada cacing. Lepas tu waktu tu saya ada ada bercinta dengan seseorang. Ada bercinta dengan seseorang. Dan orang tu suka saya, tetapi saya tak suka dia. Macam itulah ceritanya. Okey, kemudian waktu tu banyak gambar-gambar dia ambil. Dia adalah juru gambar. Dia banyak ambil gambar saya. Tapi macam saya tak berapa layan. Kode-kodenya jual mahal sikit lah. Dan setelah masuk tahun 5, waktu tu tahun 5, ada satu rombongan ke Bangkok. Jadi saya pergi ke Bangkok waktu tu. Naik kereta api 2 hari 2 malam. Waktu di Bangkok tu saya rasa sangat seronok. Sebab itu first time saya dalam hidup saya pergi ke luar negara. Saya berada di Bangkok selama 5 minggu dan kami buat attachment dengan satu hospital. Dan di sana saya tengok, ya Allah, orang di sana lebih advance daripada kita. Okey, jadi itu adalah satu pengalaman yang saya tak boleh lupakan lah sampai sekarang. Sampai sekarang maknanya dia lebih advance daripada kita. Waktu itu adalah tahun 1986. Waktu tu kita tak buat lagi apa-apa. Tapi dia dah buat bone graft. Kenangan pahit tu segan pula nak cakap. Kenangan pahit waktu saya berada di tahun 6 kan. Saya ingatkan, okeylah, saya nak balik semula lah pada orang tu. Orang tu dah suka sangat dengan saya. Tak apalah, saya nak ambil balik orang tu. Jadi bila balik daripada Bangkok, saya dah berfikir banyak-banyak kata ada. Saya cakap, okey, I akan ambil you lah. Tiba-tiba balik pada Bangkok, dia dah ada orang lain. Waktu tu saya rasa kecewa, saya rasa frust. Tak tahulah entah apa sebabnya yang menyebabkan saya tak suka sangat dia. Dia suka sangat saya, tapi saya tak suka dengan dia. Tapi bila saya suka sangat dengan dia, dia tak suka dengan saya. Ya, sebenarnya bila you all berada jauh daripada family, ianya adalah, kita ingatkan ianya adalah satu yang bagus lah kan. Tetapi bila kita berada jauh daripada family, sebenarnya kita ada homesick. Kita rasa rindu sangat dekat mak, rindu sangat dengan bapa.
Tetapi kita tak boleh nak buat apa-apa sebab masa tu tak ada telefon, tak ada WhatsApp, tak ada apa pun yang boleh kita menghubungi mak dan bapa. Yang ada datang jumpa saya, boleh katakan setiap bulan sekali adalah kakak saya yang dulu suka buli saya. Tak nak jadi doktor. Sebenarnya tak terfikir pun dalam kepala otak saya nak jadi doktor. Sebab mak bapak saya hanya seorang petani, adik-beradik saya semua tak ada seorang pun yang doktor. Tetapi yang menyebabkan saya nak jadi doktor adalah kawan saya. Sebab kawan saya dapat masuk medic fac. Jadi kalau saya tertinggal maknanya saya tak ada kawan. Jadi saya nak juga dapat masuk medic faculty. Okey. Jadi bila semua orang dah tarik diri, maka ada tempat kosong. Jadi saya pun dipanggil masuk medical faculty. Tapi waktu saya berada di medical faculty itu, maknanya saya belajar bersungguh-sungguh lah kan. Dan saya daripada tahun ke tahun saya naik tahun. Tetapi kawan baik saya itu tertinggal setahun. Jadi maknanya saya dah tak kawan juga dengan dia. Selepas graduated daripada UKM, saya post di Hospital Kuantan. Sebenarnya saya minta tu sebab saya main-main. Saya nak minta di Hospital Selangor. Dan lagi satu, second choice saya adalah Melaka. Sebab dia berdekatan dengan rumah saya. Tetapi saya tak tahu nak letak third choice tu apa. Bila saya teringat boyfriend saya berada di Kuantan, saya pakai letak je di Kuantan. Tiba-tiba yang ketiga tu yang saya dapat. Saya dapat Hospital Kuantan. Kemudian saya daripada Hospital Kuantan tu saya beralih ke Hospital Mentakap. Dan daripada Hospital Mentakap saya dialih ke Hospital Kuala Lipis. Di Kuala Lipis saya berada 3 tahun. Dan lepas tu saya bekerja di Hospital Pediatrik Kuala Lumpur. Dekat Hospital Pediatrik saya bekerja selama hanya sebulan lah kata silap, dan saya resign untuk menjadi seorang general practitioner. Sebenarnya saya tak teringin pun nak jadi general practitioner. Sebab waktu saya di hospital dulu saya selalu mengata general practitioner ni hanya nak dapat duit aja. Dia tak pernah pun nak tengok patient maknanya saya punya thought ni adalah buruk tentang medical practitioner ni. Jadi bila saya pergi balik ke kampung suami saya di Bukit Gambir, ada satu klinik tu nak ditutup. Jadi dia offer klinik tu pada suami saya.